Ada yang kata kereta Proton ada sebab kenapa dia murah. Mesti kualiti tak sebaik kereta jenama yang mahal kan? Ada juga yang kata kereta China ni tak ada kualiti sebab tu dia murah. Kereta Jepun dia mahal sebab dia lebih berkualiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra. Warga KL, Selangor, jom saya belanja anda pandu uji Proton S70 2026. Boleh WhatsApp saya untuk set appointment. Harga murah pun dah menjadi satu isu sekarang ni. Sebenarnya harga kereta jenama luar mahal berbanding kereta jenama tempatan sebenarnya disebabkan struktur cukai kerajaan Malaysia yang melindungi industri automotif tempatan. Itu adalah satu inisiatif kerajaan kita lah untuk melindungi industri automotif tempatan. Ada yang kata tak adil lah kalau begitu kan. Okey, saya nak tanya anda nak selamatkan diri sendiri dulu ke ataupun anda nak selamatkan orang lain dulu jika berada dalam kesusahan? Anda nak selamatkan negara sendiri dulu ke ataupun nak selamatkan negara luar dulu? Mana-mana negara pengeluar kereta seperti negara Jepun, Korea, kerajaan mereka akan melindungi jenama tempatan mereka untuk merancangkan ekonomi negara mereka, untuk memberikan peluang pekerjaan negara mereka. Jadi gunakanlah kelebihan harga kereta jenama tempatan seperti Pro 2, Proton. S70 ni pun sebenarnya hanya model rebadge je, yang mana boleh dikira anda membeli kereta jenama luar juga. Dengan kelebihan harga jenama tempatan, sama juga contoh anda membeli kereta Pro 2 rebadge model Toyota Daihatsu tu, sama juga sebenarnya. Okey, tapi bang ni kereta rebadge China mana ada kualiti. Tak kisahlah rebadge China ke, Jepun ke, Korea ke, semuanya buatan manusia, bukannya buatan ciptaan Tuhan yang mana maha sempurna, tiada defect. Ni bukan ciptaan Tuhan. Kereta semua ciptaan manusia. Mana ada yang sempurna, mesti ada kereta yang ada defect. Tak kisahlah buatan Jepun ke, Korea ke, China ke, mana-mana kereta ada defect. Mesti ada kekurangannya, mesti ada rosaknya. Okey, cukup setakat ini pengenalan. Okey, ini adalah sedan terpantas di bawah RM90,000. Ini adalah sedan termurah yang boleh memecut selaju 7.5 saat dari 0 to 100. Ini adalah sedan termurah yang menggunakan transmisi dual clutch. Ini adalah sedan turbo termurah berkuasa sepower 181 PS dengan daya kilas sekuat 290 Nm of torque. Inilah dia Malaysia Sporty Sedan. Proton namakan yang ini S70 versi 2026, bukannya MC, bukannya major chain, bukan. Ini dia namakan S70 2026. Hanya sedikit perubahan, tapi bagi saya bukan sedikit. Yang ini adalah belanja ni, dia bagi enjin yang jauh lebih berkuasa. Dia bagi enjin IGT sama seperti X50, X70, dan akan datang X90 pun akan pakai enjin IGT ni, sama macam kereta ini. Satu belanja yang besar kepada kita lah kalau Proton letakkan ini tanpa ditune. Kalau kita tengok brand lain macam Honda, dia pakai enjin yang sama, macam HRV, CRV, Accord, apa lagi, Civic, pakai enjin yang sama, 1.5 liter turbo VTEC, tapi dia ada tuning yang berbeza untuk macam CRV lain, Accord lain. Kalau macam ini tak ditune, dia bagi sama sebiji. Macam X50, X90 pun akan sama mungkin, 181 PS, 290 Nm of torque. Untuk sebesar gajah ni diletakkan di sini, so memang power dia sangat baiklah untuk per kg dia.
Okay, kalau untuk DCT dia sebenarnya dia tune ke arah relax, yang mana dia taklah secekap transmisi dual clutch yang ada pada Volkswagen, yang mana penukaran gear dia sangat-sangat pantas. Yang ini dia tak sepantas itu untuk mengekalkan reliability dia, dia punya ketahanan dia. Jika tuning dia dibuat penukaran gear sepantas gearbox Volkswagen, saya rasa pecutan dia boleh lebih laju daripada 7.5 saat ini. Dan dia punya suspensi pun tidaklah ke arah sporty pun. Nama sporty sedan, tapi anda try lah pandu uji. Saya belanja anda try bawa laju sikit dekat highway. Saya belanja anda bawa kereta ni, kalau nak pandu uji dengan saya, tekan sampai habis. Janganlah tekan sikit. Rugi membazir masa saya. Kalau anda tak tekan kereta ni, membazir masa saya bagi anda cuba pandu uji. Sebab anda tak gunakan kesemua kuasa yang diberikan 181 PS ni, anda nak rasa kena tekan sampai habis. Janganlah tekan sampai suku separuh dah takut. Maknanya tak payah beli ni, beli sagah kalau anda tak tekan habis. So siapa yang nak pandu uji dengan saya, kena tekan habis. Okay, kereta di hadapan saya ni adalah variant Flagship X. Dia ada Flagship biasa dengan Flagship X. Flagship X ni dia ada body kit yang agak agresif. Kita tengok di belakang ini, spoiler ini agak menonjol. Ada orang suka, ada orang tak suka. Dia akan tak nak ambil yang inilah, dia akan ambil yang variant bawah dia, murah lagi 5,000, dapat jimat 5,000. So yang itu adalah flagship biasa. Itulah sebenarnya variant yang paling laris dari dahulu sebenarnya, sejak zaman enjin yang lama 3 silinder tu. Yang ini tak pasti ada orang akan ramai pilih yang ini ataupun flagship, tapi saya rasa akan ramai pilih yang flagship biasa tanpa body kit yang seperti ini. Cumanya kadang-kadang ada orang dia berbelah bagi disebabkan interior yang semua hitam. Semua dah jadi hitam. Dia punya roof lining, headliner dia hitam. Kalau flagship biasa, dia punya A-pillar atas ni, headliner warna yang biasa tu lah, light grey tu, warna cerah lah. So ini kelebihan baru untuk variant Flagship X. Dahulunya hanya ada sunroof, body kit dan dashcam depan. Dashcam depan je, tak apa. Kalau anda beli dengan saya belanja dashcam yang baru, jenama 70 miles, siap pasang depan dan belakang. Ni port dah ada dah, tinggal plug and play je. 70 miles depan belakang. Kalau flagship ni pun dia dah ada tinted. Kalau tinted dia macam ni lah, macam aquarium, dia tak gelap. So tak apa, kalau ini anda nak gelap, saya belanja anda satu layer lebih gelap dan lebih baik lah dia punya heat radiation. Akan jadi macam lagi cantik lah. Untuk itu yang lain, biasanya kalau orang beli S70 ni, asyik dia nak pilih warna biru ni. Saya cukup takut kalau customer nak ambil warna biru. So saya akan bagi free basic coating lah untuk anda. Tak adalah saya pening kepala kalau dia punya permukaan ni ada macam hologram ke, cala-cala ke apa. Saya buat sekali jalan lah, sebab sama panel tinting and coating tu sama tempat. So saya belanja anda basic coating, yang itu basic je lah, tak ada warranty yang lama-lama sampai berapa tahun tu. Okay. So untuk yang perbezaan lagi yang lain, kita boleh tengok dia punya IHU yang dah ada Apple CarPlay Android Auto. Kejap lagi saya masuk di dalam. Sebelum tu kita tengok di luar, dia punya rim design yang sedikit berbeza berbanding yang dahulu, tapi secara ringkasnya sama sajalah. Dia punya design spoke dia, bilangan spoke yang sama, tayar saiz yang sama. Dia layak dapat tayar yang lebih lebar dan lebih baik daripada ini sebenarnya, yang mana yang ini hanya tayar yang biasa bagi saya. Dia punya grip tu bukan grip yang sporty, dia lebih ke arah kesenyapan lah, boleh dikatakan ke arah comfort. Nama pun GT Comfort F22. Yang ini kalau saya dapat kereta ni, saya akan sarung tayar UHP tayar, macam Pilot Sport 5.
ataupun Continental Max Contact 7 ke, itu dia layak. Kereta ni dapat layak dapat tayar seperti itu dengan horsepower yang diberikan, dengan torque yang ada 290 Nm, dengan kereta yang ringan macam ini. Memang sangat mudah untuk buat wheel spin. Buat wheel spin pada jalan yang tak basah pun, tekan sikit dah berpusing dah tayar. Bukan disebabkan talaan dia punya DCT tu tak pandai tuning ke apa, bukan. Disebabkan satu sebab yang ini je, tayar yang kurang kualiti. Bukan kurang kualiti, kurang grip, tak sesuai dengan dia punya power yang diberikan ni. Dengan kereta yang ringan ni, dengan tayar yang 205, itu saja upgrade yang wajib bagi saya lah untuk siapa yang dah beli kereta ni satu hari nanti. Okay, kita tengok dia punya interior terus. Sebab di luar tak ada apa perbezaan sangat, kecuali dia punya lampu hadapan, yang mana dulu dia punya signal sekali diintegratekan dengan dia punya DRL. Sekarang tiada lagi DRL ni memang DRL sajalah. Sekarang ni dia dah integratekan lampu signal di dalam ini. Nampak tak oren-oren tu? Okey, lampu signal. Yang ini dia punya macam setakat reflektor saja. Dia pantulan cahaya, dia nampaklah satu line yang memanjang kalau bagi signal. Lampu LED by LED, low beam, high beam dalam satu lens yang sama. Dulu high beam di dalam ini dia pakai reflektor high beam asing, sekarang dia dah sekali. Tidak bermakna dia tidak terang ataupun tidak cantik light plottingnya. Saya dah tengok memang cantik saja, walaupun dah bagi high beam, nampak lebih tertumpu lah sikit kalau pakai projektor high beam ni berbanding reflektor. Untuk variant flagship dan flagship X, dia ada kamera 360. Kamera 360 tu hasil gabungan 4 kamera di depan, belakang dan side mirror, kiri kanan. Lepas tu flagship dan flagship X, dia ada tire pressure monitoring system. So daripada dalam dekat meter kita boleh tahulah tire pressure setiap tayar kita ada cukup angin ke tidak. Variant premium tiada tire pressure monitoring system. Dan yang penting, yang mahal, yang tak boleh buat di kedai aksesoris adalah ADAS system. Ini adalah kamera ADAS, dia punya nama monocular camera lah orang panggil. Ini yang mana dia detect kereta depan. Dia function dia under kategori ADAS tu, dia macam-macam lah. Under tu dia salah satunya AEB, Autonomous Emergency Brake, Intelligent Cruise Control, Lane Keeping Assist System. So yang ini yang under kategori ADAS. Yang beza harga premium dengan flagship biasa tu 10,000. Itulah yang dah dapat ADAS. Rim size besar 1 inci 17 TPMS. Lepas tu 360 kamera. Premium tu hanya ada reverse camera. Tinting yang original Proton bagi. Itu saja. Dan yang di dalam meter digital, Android Auto, Apple CarPlay, screen size 12.3 inci. Meter berapa inci anda tengok balik spec sheet. Saya dah lupa dia punya berapa size dia. Saya dah penat ni di showroom sekarang ni pukul 1. Pukul 1 saya masih bekerja lagi. 1 malam pukul 2. Okay, ni saya belanja ruangan dalam flagship X. Dia sama saja seperti flagship biasa sebenarnya, kecuali dia punya black rooftop. Bukan rooftop di luar, dia punya headliner. Okay, saya nak belanja view Android Auto Apple CarPlay lah, sebab mungkin ada setengah daripada anda yang menonton ni tak pernah tengok Apple CarPlay Android Auto. Flagship dan flagship X dia ada wireless saja. Satu point saya tertinggal. Okay, cara untuk connect Bluetooth, cara untuk connect Android Auto, kita mestilah menggunakan Bluetooth connection. Dia wireless. So ini saya punya handphone. Saya request untuk pairing. Okay, senang saja, kita allowkan, pairkan, confirmkan. Kita
nak confirmkan lagi. Okay, dia akan pop up, automatic pop up. Tapi kalau ada restriction dekat handphone tu, dia akan tak boleh buat macam inilah. Okay, kena unlock dulu. Ada benda yang saya nak kena tekan. Ini kalau terlepas ni tak akan jadi. So kena tekan continue. Ini adalah okay, nasib baik bukan WhatsApp. Ini adalah interface. Kalau kita masuk je kereta, dia akan keluar terus. Yang ini interface ini. Jika kita pakai Google Map, dia akan keluar Google Map. Kalau kita pakai Waze, dia akan keluar Waze. So ini dia punya, kalau kita ada Spotify ke apa, dia akan keluar dekat sini. Jika tidak, kita nak full screen kan yang ini pun boleh. So kelebihan dia inilah dia, yang mana tanpa wire kita boleh terus guna Waze, guna Google Map. Lepas tu untuk buat navigation kita boleh je type di sini. Contohlah kalau kita dah connect ni kan, kita buka okay, kita nak pergi mana? Okay, kita nak pergi tertekut sebab saya tekan direction dan dia terus transfer ke sana. Okay, tekan start, dia terus transfer. Turtle Code Smart Shield. Tu tak payah buat apa dah, senang, tak payah type dekat sini, type dekat handphone, dia terus transfer dekat sana. Sangat mudah, tanpa wire, seamless connection. Okay, yang lain kalau kita nak buat navigation yang lain, contoh kita malas nak type, malas nak pegang phone, kita cakap je. Kita boleh tekan dekat sini, direction to petrol station. There's Petronas USJ 90.3 kilometers away. Want to navigate there? Akhirnya berjaya. So itu cara untuk set navigation melalui voice command untuk Android Auto ataupun Apple CarPlay. Kalau Apple dia pakai Siri punya voice command lah sebenarnya. So There's Petronas USJ 90. Itulah kelebihan Android Auto Apple CarPlay. Kita buka di menu di sini, apa yang supported apps di handphone kita, yang dia keluar ini saja yang support lah. Kecuali format video ke apa, dia takkan keluar di sinilah. So kita nak keluar balik, tekan menu yang ini. Nak masuk balik, tekan yang ini, Apple CarPlay Android Auto punya icon. So inilah dia yang lebihnya pada S70 2026 yang baru ni. Flagship saja, flagship dengan flagship X. Premium tak ada. IHU dia old school, basic saja. Yang tak nak jajan-jajan benda yang macam ni, nak jimat 10,000, nak jimat 15,000, ambil yang premium. Dia tak nak meter yang macam ini, dia nak analog, ambil yang premium. Yang ini dia ada tire pressure monitoring system. Lagi nampaklah dia punya kereta-kereta. Kalau kita on kat ADAS tu, dia ada nampak kereta di sini, nampak kereta di sini, kiri kanan, nampak motor, nampak lori. Dia akan view dekat situ lah. So itu tujuannya kena ada meter digital untuk variant flagship. Okay, yang lain ni warranty card lah untuk tinted yang asal kilang. Dia pun tak ada lagi auto dim rear view mirror. Auto wiper pun tak ada jugalah untuk kereta yang macam S70 flagship ni. Honda City ada ke auto wiper? Tak ada juga kan. Lagi kalau kita nak bandingkan harga dia macam Honda City yang RS. RS dengan yang ini sama. RS bukan yang EHEV tu, RS petrol. So harga sama City RS, dapat yang macam ini punya kereta, macam ini laju punya kereta, lagi laju daripada Honda Civic. So sangatlah berbaloi. Tak boleh nak kata apa dah. Saya dah penat nak berkata lagi, dah tengah lewat malam. Kita boleh bersambung di WhatsApp. Jika anda nak tanya apa-apa, WhatsApp saja. Untuk tanya apa-apa juga soalan, tanya saja di WhatsApp. Saya akan jawab secara detail. Di sini saya tak nak video ni panjang-panjang sangat. Okey, setakat itu saja. Saya sangat berterima kasih kepada siapa yang menonton sampai ke minit terakhir ini. Saya pun tak sangka ada juga yang menonton sampai minit ke terakhir ini. Terima kasih kerana menonton. Sila like dan subscribe dan komen di bawah. Komen saja, saya akan reply semua komen anda. Terima kasih. Assalamualaikum.